Lama dah tak rasa macam ni. Follow Bro Time jika anda mahukan more Liverpool and football news. Before aku start, aku nak puji all the Galatasaray punya fans malam. Diorang buat banner untuk Palestine dan juga Diego Jota. Respect. Walaupun kita lawan, kita semua satu with one intention. Kita semua respect each other. Liverpool kalah dengan Galatasaray di perlawanan Champions League. Perlawanan berakhir 1-0 hasil jaringan penalti Victor Osimhen membuatkan Liverpool kalah 2 kali berturut-turut. Bulan lepas kita asyik senyum je. So kasih chance lah. Minggu ni kita terkedu sikit lah. Ayo kita ke talking points. Jujur aku cakap sebenarnya Galatasaray main semalam tak adalah bagus sangat. Tapi maybe pasal stadium dia tu, Ali Samien membuatkan player-player Liverpool gerun. Kalau korang tengok stats pun, kita punya shots on target pun dekat sama. Malah Liverpool yang banyak possession actually. Aku tergamam masa aku nampak line up ni semalam. Dropping Salah dalam game Europe, aku rasa game-game macam ni lah yang kita perlukan all our senior players. Dengan experience diorang, aku rasa dia boleh tolong sikit team. Tapi apa yang aku tahu maybe Slot nak restkan Mohamed Salah. Dia tengah underperform sekarang ni. And maybe dia perlukan rest. Untuk aku, strategi ni backfire lah. Aku tak sure mana lagi teruk. Start Frimpong main right wing atau Curtis Jones main midfield. Aduh, dah lah semalam Gravenberch main teruk. And kita kena harapkan Curtis Jones. Midfield kita semalam non-existent guys. Midfield kita tak control the game guys. Kalau midfield tak control the game, jangan haraplah kita nak menang. Midfield tu kita kalah dengan players macam Lucas Torreira tu dengan and Lemina. Lemina tu dulu main Wolves je kau tahu tak? Kalau kau tanya aku, to me this is a soft penalty lah. A penalty is still a penalty. Dan aku terima ini adalah penalty. Pasal trailing hand dia tu. Perlu ke aku repeat myself pasal form Brahima Konate ni? Aku dah no comment. Cuba aku tanya korang, apa contribution Kerkes ni? Dia setakat nak lari atas bawah je ke? Kalau macam tu baik aku panggil Darwin Nunez balik, bro. Suruh dia lari atas bawah. Secara rumusan, sebenarnya kita boleh nampak kita masih belum dapat gel dengan the new players. Tambahan pula dengan core players kita last season pun off form. Players macam McAllister, Salah, Van Dijk, semua pun sebenarnya off form. Mamak ni aku tak tahulah. So, inilah hasilnya. Lagi satu is the bad news. Alisson injured dan Ekitike injured. Orang akan miss the next game. That's such a big blow for us. Sabtu ni, we go again. Menentang Chelsea. Prediction aku, kita tengok je lah next video.